Jadi nak cerita tadi, perempuan ni dia kahwin 1 tahun tak pernah bersama. Bila bercerai, biasanya kita sebut apa? Kita gelarkan dia janda Berhias. Janda berhias. Sebab apa digelar janda berhias? Kenapa tak guna perkataan lain? Janda baik ke? Janda comel ke? Kenapa pakai janda berhias? Sebab isteri yang diceraikan sebelum disetujui, dia tidak ada iddah. Bila dia tak ada iddah, dia tidak terikat dengan hukum hakam iddah, maka dia boleh berhias lah. Apatah lagi dia nak kahwin, lagilah kena hias. Pagi dia bercerai di mahkamah, petang dia kahwin dalam pejabat agama. Dalam hari yang sama dia bercerai dan dia berkahwin. Boleh tak? Boleh, sebab dia tak ada iddah. Kenapa cepat sangat kahwin? Sebab dia kahwin dengan Tok Kadi. Tak ada masalah lah. Kahwin dengan Tok Kadi, cepat jadi dapat kebenaran. Tak ada masalah. Itu